kata Imam Ghazali, kalau aku tangguh amalan ni buat esok nanti aku akan ada hijau lain pula. Ya, ke sehari-hari ke macam-macam hijau kita ada ke. Kita kata nak buat amal tu nanti line. Sedangkan sebenarnya kita ni tak ada waktu line. Hari-hari tu kita ada hijau yang berbeza-beza. Kita kata nak tangguh nanti peceng. Biasanya orang lepas peceng tu dia ada hijau lain pula. Dia peceng cikgu. Ya nanti peceng cikgu tu dia ada hijau lain pula. Nak kebun pula. Nak mega lembu pula, nak pego kambing pula, ada projek-projek lain pula. Jadi kalau kita tangguh tu sebenarnya sampai bila-bila kita tidak akan beramal. Ya betulnya ialah kita buat amal, kita menuntut ilmu, kita kurang ke hijau dunia. Gitu ya sepatutnya kan. Jadi kalau kita hijau untuk cari makan tu 10 jam sehari, menyebabkan kita tak ada ngaji, jadi kita kurang. Hak kita hijau 10 jam tu kurang kepada 8 jam supaya kita ada ngaji. Gitu dah. Itu ya sepatutnya gitu. Bukannya kita tunggu nanti line sebab tak ada orang ya line. Orang yang pecing tu line dah. Orang pecing dah tu. Dia ada hijau ke di rumah dia. Kalau ada orang pecing tu duduk relax atas kursi malah. Oh, kita nampak duduk relax atas kursi malah. Pecing dah tu. Duk ke? Orang yang pecing tu kadang-kadang ada lagi sibuk daripada time dia tak pecing gitu. Masa tak pecing mula, ya sibuk juga. Lepas pecing tu lagi sibuk dia. Perogo tu, perogo ni, petang, ceruk, rupuk, pagi. Ada kebong pula. Lepas tu tengok hari tu pula jalan pula dengan bini, petang pula ceruk pula, malam ngatu gitu kan. Jadi tak ada sebenarnya waktu kita line tu. Kalau kita kata nak beramal nanti kita line, tu sudah satu bentuk tipu daya setan. Kerana hakikatnya manusia tu tak ada waktu line. Dan dia tu memang sibuk semua gitu. Orang tak ada hijau pun sibuk kan. Hijau tak ada tapi sibuk kan. Padahal tak hijau tu bila telefon minta maaf lorak sikit ni. Padahal tak hijau tu. Yang orang tak hijau pun lorak, apatah lagi orang hijau. Jadi kalau seseorang tu boleh kata begitu, nanti dia akan selamat. Setan suruh buat koho-koho amalan boleh tangguh, buat nanti pun boleh. Jadi dengan dia kata begitu, aku tak tahu aku akan mati bila. Bahkan kalau aku tangguh, esok tu aku akan lorak muka lain pula. Jadi baik aku buat learning amalan ni. Nanti dia akan selamat daripada tipu daya setan yang kedua.